Akhirnya ditahan oleh pertahanan lawan. Dan satu tembakan dan gol. Gol di situ oleh. Ya, ini malam Jumaat ya, bukan malam Jumaat ya, malam Jumaat malam kita telah mengadakan satu futsal bersama AVL Empire juga sokongan daripada talent-talent Malaysia dalam menyertai di futsal di Park Taman Medan Petaling Jaya. Seramai 14 orang Saya hadir menyertai futsal bulanan dengan jumlah keanggotaan seramai 14 orang ini, semua lelaki lah, perempuan tak ada. Memang terbaik lah. Perlawanan di antara dua pasukan lah. Yang penat boleh tukar dengan kawan, yang tak penat boleh stay. main rally yang panjang. Nampaknya pasukan ini ada yang keletihan mencari kawan. Bola digelecek di tengah padang. Passing yang tepat dan cantik. Akhirnya ditahan oleh pertahanan lawan. Dan satu tembakan dan gol. Gol di situ oleh Faizal Halim. Satu kali. Baju agak keliru lah kalau main futsal ni, sebab dapat tim yang kita tak kenal tiba-tiba masuk, nak cam muka, lepas tu baju pula tak sama. Memang menyerukan lah. Memang bola banyak terlepas kepada pemain lawan lah. So kepada beri sukaran kepada keeper untuk mengecam mana satu pasukan mana satu lawan. Hidup perlu diteruskan, perlawanan harus diteruskan ya. Bola kembali di tengah padang menjadi rebutan di antara dua pasukan ya. Leceh itu mereka menghasilkan gol. Tidak, bola selepas dan kembali ke pasukan lawan jadi kawan untuk antara bola. Satu ada rebatan, kalau nampak cari ruang itu, keeper naik ke atas. Agak sukar mencari kawan. Dapat pada membernya. Terus lompat lekat ke keeper Badrul. Impak kepada lancat. Mam dapat bola itu terus beri kepada kawan. Okey. Tuan cara dilepaskan. Bola keluar lah. Padang agak-agak licin dengan tikar getah lah. Pecahan akan jatuh. Nampaknya pemain keletihan dan akhirnya gol. Badroy tewas akhirnya. Okay, ini video daripada AAV ya. Okay, saya mengecek itu dah bola terlepas.